pun naik saksi, tak kisahlah naik ke bersaksi, sama lah, tu kaedah bahasa lah. Kalau dia kata ambil Anita dulu kan, kalau nashhadu, mana kami, sebab ni nahnu ni nahnu, yang ni ana, domir ana, ni nahnu. Okey. Kalau ya yashhadu, yashhadu, dia seorang lelaki sedang akan sentiasa bersaksi. Mana ni huwa, kya huwa mezanum ko diwana. Ni huwa. Okey. Kalau tak ada ya, dia mesti ta. Ta dia jadi tashhadu. Anda, engkau seorang lelaki sedang, ni anta ni. Nampak tak beza tu? Tadi kita taran ni mesti fa'il mudhari'.